mana pula pergi remote TV ni? Kadang-kadang aku termenung lama melihat segala yang aku ada. Rumah ini, tanah itu, simpanan yang aku jaga siang malam, semuanya hasil titik peluh, air mata dan doa yang tak pernah putus. Sallallahu alaihi wasallam membimbing umat Islam agar menjaga akidah mereka serta tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, aku diperintahkan. Siapa yang perintah Nabi Muhammad? Syukur. Ilmu hadis ini Tolong ambil handphone Mak. antara Mak nak berwakaf. keilmuan yang mulia. Mak nak wakaf lagi? Yelah. Ilmu hadis ini berkaitan Aku teringat satu kata. Harta yang sebenar bukan yang kau simpan, tapi yang kau sedekahkan kerana Allah. Dan waktu itu aku faham, berwakaf bukan tentang kehilangan. Ia tentang melepaskan sesuatu yang kita sayang, agar kasih itu terus hidup, walau jasad kita sudah tiada. Mungkin inilah sebenar tinggal nama dengan amal, bukan pada batu nisan, tapi pada kebaikan yang terus tumbuh. Kerana kita pernah memberi dari hati yang paling dalam. Syukur. Nenas-nenas ni semua nanti Mak nak infakkan dekat tahfiz Haji Omar. Yelah, Mak. Nanti Syukur hantarkan, ya. Yelah. Syukur. Ya, Mak. Nanti kalau Mak tak ada, wakaflah. Walaupun harta itu yang paling kita sayang. Ya, nak? InsyaAllah, Mak. Dan waktu itu aku faham, berwakaf bukan tentang kehilangan. Ia tentang melepaskan sesuatu yang kita sayang, agar kasih itu terus hidup, walau jasad kita sudah tiada. Berwakaf bukan kerana kita banyak, tapi kerana kita tahu segala yang kita ada bukan milik kita selamanya. Semoga apa yang aku sayang terus memberi manfaat untuk umat, untuk masa depan. Kerana di situ aku ingin terus hidup.